warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Politeknik Mersing bagi pelajar baru. Untuk pelajar senior, selamat datang juga. Tahniah bagi penerima EKJ. Yang tak terima EKJ pun tak apa, anda masih dikategorikan belajar juga. Anda berjaya juga. Datang ke hari ini pun satu kejayaan. Tepuk tangan untuk di sini. Hari ini kita bersama pagi ini untuk satu sesi perkongsian yang sangat menarik bertajuk Industrial Talk, Bridging Diploma Skill to Industry. Program ini menghimpunkan seramai 400 pelajar daripada semester 1 hingga semester 5 untuk Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, membuktikan bahawa pelajar JKE benar-benar komitmen dan kesediaan untuk meneroka hala tuju masa depan. Sesi ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana kemahiran yang anda pelajari di peringkat diploma boleh dijadikan jambatan ke arah kerjaya sebenar di industri. Sebelum kita mulakan, mari kita kenalkan barisan panel jemputan. Tak kenal maka tak cinta. Tapi jangan cinta dah. Kenal saja dan mengenali pengalaman mereka. Berdiri di sebelah saya adalah teknologis Muhammad Falihin bin Yusof daripada Fala Tekno. Yang berada di tengah adalah Encik Idris bin Zainal Abidin daripada Saifron Teknologi Siniran Berhad. Panel yang ketiga adalah Muhammad Ikram bin Muhammad Alias, alumni DEE. Ini adalah pelajar Politeknik Mersing, alumni JKE Politeknik Mersing dan kini bekerja sebagai pengarah urusan Seven Solution Empire. Saya tak naklah perkenalkan diri mereka. Saya bagi peluang untuk mereka memperkenalkan diri mereka. Saya persilakan. Siapa nak mula dulu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Majlis. Saya Idris dari Saifron Technologies. Kalau tak silap saya first time datang Poli Mersing masa kita ada first MOU. Tak ingat lah tahun 2015 atau 2016. Kiranya kalau sampai sekarang ni dah hampir 10 tahun lah datang Poli Mersing. Cumanya kebelakangan ni agak sibuk sikit untuk nak datang sini, tak berpeluang dan Alhamdulillah hari ini dapat datang balik lah ke sini. Saifron Technologies kita fokus kepada education dan juga industri. Kita bekalkan kit-kit elektronik, kit-kit microcontroller yang saya yakin lah kebanyakan pelajar elektrik JKE di Poli Mersing memang ada guna semasa mungkin dalam lab ada belajar, untuk buat final project pun ada. So itu memang kita bekalkan dan kita punya fokus kita nak bagi nampak sebab sekarang bukan sekadar pelajar di peringkat poli saja ataupun universiti saja yang belajar bidang ni. Kita nak bagi nampak daripada sekolah rendah. Ya betul, sekolah rendah darjah 5, darjah 6 dah start belajar. Mesti macam siapa yang tak ada adik tu mungkin tak berapa tahulah. Tapi memang dah start belajar di bawah subjek reka bentuk teknologi RBT. Jadi daripada situ kita dah ada bekalkan kit-kit tersebut, and then masuk ke sekolah menengah pun ada subjek yang sama. Dia ada reka bentuk teknologi dan juga asas sains komputer. Dan dari situ sambung lagi belajar ke peringkat politeknik ataupun college vocational ke atau university. Dan itu dia punya range untuk education. Dan sampai range ni pergi lagi next level, masuk ke bidang industri pun kita ada bekalkan. Jadi pelajar-pelajar yang start belajar daripada sekolah rendah ni kita tak kasih nampak sebenarnya ini dia punya laluan dia. Memang ada sampai ke industri. Jadi rasanya itu saja saya pengenalan untuk Saifron Technologies dan nanti panjang-panjang kita borak nanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikram bin Muhammad Ilyas. Sebelum saya perkenalkan lebih lanjut,
Saya ingin berterima kasih kepada pihak Politeknik Mersing Johor sudi menyebut saya dan menerima saya sebagai alumni JKE. Saya bermula pada tahun Jun 17 dan berakhir pada 2020. Okey, untuk yang lebih ke depan lagi kita tunggu sekejap lagi Tapi sekarang saya sebagai pengarah urusan SSE bersama dua rakan kongsi lah. Jadi saya sekarang pengarah syarikat solar. Okey, pemasangan solar. Itu saja kot. Sikit-sikit dulu lepas ni kita sambung Okey, terima kasih juga saya sebaris dengan orang hebat Tuan Falihin dengan Cik Idris bukan calon-calon orang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi. Tak dengar jawab salam kuat pun. Alhamdulillah, dah makan dah semua kan? Alhamdulillah. Okey, yang penting dah kenyang kan? Sepatutnya suara kuat lah kot insya-Allah lepas ni kan. Ada yang geleng kepala kata tak makan lagi, diet ke macam mana? Okey, alright. Okey, so saya perkenalkan diri dulu lah. Nah, saya mau menyerempet lagi, ada banyak saya kalau pegang mic ni masalah saya pegang mic saya takkan berhenti bercakap. Tu masalah dia. Okey, so saya perkenalkan diri saya adalah Muhammad Falihin Yusuf, panggil Falihin ya. Okey, so saya adalah pengarah urusan Falah Tekno Sinar Berhad dan juga CTO kepada syarikat jaringan awan dan juga banyak kan pengarah operasi untuk TerraVault Resources. Okey, ni sebab banyak nanti kita ceritalah sebab apa syarikat banyak ke dan sebagainya, nanti saya akan cerita kemudian. Okey, so di sini saya punya background untuk company kita lebih pada teknologi. Okey, iaitu kita banyak main syarikat air. So kalau saya ni sebab terlampau main banyak syarikat air, kadang-kadang masuk air. Tu masalah saya sebenarnya, kadang-kadang saya masuk air ya. So saya nak studio-studio pun masuk air sekali dengan saya jadi, boleh tak? Okey, kita tengok siapa masuk air lagi banyak. Okey, so salah satunya adalah syarikat Air Johor lah yang kita buat sekarang ni, syarikat Air Johor. So kalau kata banyak kita buat sebenarnya kat Mersing. Sebab tu saya memang base di Pasir Gudang. Memang saya ulang alik dengan Mersing ni memang dah biasa. Okey, so kalau macam kalau tengok student macam hari ni macam tak aktif ke, insyaAllah saya akan tutup air di Politeknik supaya tak payah mandi. Okey alright, so syarikat air dan juga Jabatan Pelayanan dan Saliran lah. So yang paling dekat adalah di Intik Labung. Nanti insyaAllah saya boleh bincang dengan lecturer-lecturer untuk kita bawa pelajar-pelajar untuk buat rombongan tengok pangan macam mana, sistem pangan macam mana, ataupun syarikat air macam mana yang di SAJ sini je kat Mersing, kat Tengelu, paling dekat Tengelu. Betul lah, siapa pernah pergi SAJ Tengelu lalu? Pernah kan? Tepi jalan kan, kalau tipu lah tak pernah lalu tepi jalan je. Dia punya lojai kan. Lojai tu lah sampai sini. Saya pegang sistem ke situ. Nanti saya tutup air korang. So aktif tak apa. Okey, so itu saja. Tak apa kalau saya cakap banyak lagi, panel tak boleh bercakap pula kan. Okey. Okey, dipersilakan untuk panel insya-Allah. Okey, seronok semua dengan pengalaman mereka. Okey. Pengalaman saya ditutup. Okey, saya tak payah. Okey. Saya tak perlu. Okey. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, bagaimana? Okey, saya tanya ketiga-tiganya harus menjawab. Okey, bagaimanakah peralihan daripada diploma ke industri? Apakah realiti sebenar yang menanti pelajar hari ini? Okey, silakan. Okey, baik. Untuk soalan ni soalan yang general sangatlah. Okey. Berkaitan dengan nak membina jambatan daripada diploma ke industri. Saya tak ada pengalaman secara terus lah daripada diploma ke industri, sebab saya lepas habis diploma memang saya terus sambung belajar ijazah. Cumanya selingan-selingan tu ada. Semasa cuti-cuti semester saya adalah bekerja, cumanya kerja part time, jadi langgar je lah kerja apa pun kan. Cumanya saya nak bagi tahu, bila dah pergi ke alam pekerjaan ataupun industri, dia memang dah sangat beza dengan semasa belajar. Masa belajar,
of course lah, tadi pun banyak dah pensyarah-pensyarah bagi tahu tentang apa disiplin semua kan. Tapi kalau kita langgar sikit lah, kadang ada masa kita terlewat ke, ataupun mungkin tak lambat hantar assignment ke, dia efek pada markah kita lah, paling teruk sampai situ lah. Tapi kalau dah masuk ke syarikat, dia memang melibatkan gaji lah. Kalau kita sambil lewa, kita pun tak kisah, tak fokus. Bila dah bagi satu tugasan, kita tak ada tunjukkan kesungguhan, fokus ataupun minat dekat tugasan tu. So memang tak lama lah, memang sekejap je, mungkin setahun, ataupun kalau rasa tak boleh go, syarikat boleh je untuk pecat kita, tak ada, asalkan dia consider kita tak deliver job kan. So memang bukan main-main. That's why saya nampak banyak juga pelajar-pelajar dia nak ambil jalan mudah, dia cari macam kerja-kerja mudah, macam bawa Grab kan. Bukan nak kata salah, tak salah, tak ada masalah. Cumanya untuk kalau kita pergi ke arah tu, untuk kita membina kita punya career susah. Memang Grab senang buat, dan senang dapat pendapatan, tapi untuk long term susah. Okay? Dan banyak yang silap dekat sini. Dia banyak habiskan tenaga muda dia dekat kerja-kerja yang senang. Sepatutnya masa muda kena fokus dekat yang susah, sebab masa tu ada tenaga lagi. Bila dah berumur, lagi susah. Lagi kita nak buat tu, dah mula rasa penat. So sangat rugi. Advice saya memang, kalau boleh, bila masuk ke industri, first, disiplin memang kena jagalah. Sangat-sangat kena jaga. Tunjukkan kita minat dekat bidang tu. Dan kamu semua yang masuk belajar sekarang ni, mesti ada satu why kenapa ambil bidang ni. Okay? Saya tahulah, mungkin ada setengah sama juga macam saya, kita tertanya-tanya, ambil je lah bidang ni, kita pun tak sure kerja apa nanti kan, kita pun tak pasti. Tapi nak tak nak, dalam tempoh terutama yang baru masuk semester 1, kena cari bentukkan dia punya sebab tu sampai habis belajar nanti. Kena make sure. Kalau dah habis masa belajar 3 tahun di poli atau 2 tahun setengah, tak dapat bentukkan sebab yang sama pergi dekat career. Contohnya sekarang belajar elektrik, career sepatutnya kena elektrik juga, bidang yang sama. Kalau tak, agak rugi lah. Kita dah spend masa 2 tahun lebih belajar banyak dalam poli, tapi kita tak dapat gunakan dalam bidang yang sama. Agak rugi. Bukan nak kata tak boleh, memang banyak je yang pergi ke insurance lah, ada banyak yang dilari bidang lah. Bukan kata tak boleh, boleh saja. Tapi pada saya agak rugi. Kalau betul-betul memang dah ada plan untuk ke bidang lain, why not terus ke bidang tersebut lah. Sebab di Malaysia kita agak kekurangan expert, kemahiran lah, expert. So ambil peluang ni, belajar betul-betul. Kalau rasa sekarang saya tak tahulah, saya masuk je elektrik, okey, pastikan keluar nanti terus set dalam mindset cari elektrik juga, bagian kerjaya. Bukan tak ada kerja. Antara sebab kenapa kalau kita tengok di universiti, di poli, di college vocational, kebanyakannya semua ada offer elektrik, elektronik. Kenapa? Sebab memang permintaan tinggi di industri. Memang ada pekerjaan, cuma jangan memilih sangatlah untuk permulaan tu kan. Memang ada pekerjaan dalam bidang tu, kena cari. So fokus pada bidang yang sama. So dari apa yang belajar di diploma, dah ada asas, make sure jangan terhenti di situ lah. Kebanyakannya pengalaman saya bila kita ada assign pekerja baru ataupun intern student, kita bagi satu tugasan, selalunya dia agak blur. Kita bagi satu tugasan kan, tugasan tu mestilah kena fikir sikit. Dia bukan terus direct. Contoh kita bagi satu tugasan 100% semua dah ada start dekat situ, bukanlah. Kalau semua dah ada 100% dekat situ, kita tak perlu intern suruh buat, kita suruh operator je buat. Sekarang ni perlukan kena fikir sikit. Tapi kebanyakannya kadang dia blur, dia tak tahu nak buat apa. So nak kena swap sikit, okay, bagi jalan sikit.
So dekat situ yang kita dah boleh nampak lah dari segi disiplin dengan dia punya komitmen, dia punya intention, minat kerja tu macam mana. So dekat situ yang sangat-sangat kena jaga bila masuk dalam alam pekerjaan, alam pekerjaan lah nanti. So satu lah saya nak sentuh sikit. Banyak orang kata, alah kalau kerja rajin-rajin pun nanti bos yang kaya kan, syarikat yang kaya, kita kerja cukup-cukup je lah. So mindset ni kalau saya sendirilah, saya personally, saya bukan bos lah. Kalau saya nak kata benda ni tak betul, saya bukan bos, saya bukan bias. Kalau sebelah ni bos, mungkin dia akan bias sikit lah. Saya memang pekerja, saya dah 15 tahun lah dalam industri. So tak rugi sebenarnya untuk kita deliver 200% lebih daripada bos bagi tau, dengan job scope tu. Sebab apa yang kita deliver lebih, skill tu akan datang dekat kita. Kita akan dapat skill tu. Ya mungkin profit ke apa ke syarikat yang dapat, tak ada masalah. Kita pun dapat gaji kita. Tapi skill kita yang dapat. Skill tu company tak boleh ambil. Contoh kita nak keluar daripada company tu, dia ambil skill, tak boleh. Skill tu memang dekat kita. So memang kita boleh bawa skill ni pergi kat mana-mana. Saya bermula, panjang pula saya punya point tu, belajar sikit-sikit. Saya bermula sebagai design engineer di Cytron Technologies. Kemudian saya pindah ke marketing. Tapi dalam point yang sama lah, sebab kita nak promote pasal elektrik kan, elektrik elektronik ni. Nak promote, saya kena buat konten masa tu. So kalau kita tengok dunia konten memang sangat popular dekat TikTok, dekat Instagram. Nak buat konten tak ada masalah, tapi sangat bagus kalau kita boleh promote benda yang positif lah. Macam sekarang kita nak promote berkaitan dengan teknologi ke apa ke, kita nak bagi minat lebih ramai dalam bidang STEM, kita buat konten. Okay? So sampai sekarang saya kena handle bahagian partnership. So benda ni sometimes saya deliver memang lebih daripada saya punya scope, dan saya tak kisah. Sebab saya enjoy dan saya rasa skill tu saya yang dapat. Okay, so ya, yang penting disiplin lah, kena jaga bila masuk industri. Itu dia. Baik, bismillah. Untuk soalan tadi, moderator tanya realiti peralihan. Okey, apakah realiti peralihan? Okey, saya nak tanya dulu yang lain ni semua ni student JKE kat sini. Apa yang tuan-puan fikir selepas tuan-puan habis belajar? Kebanyakannya okey, ada yang nak jawab tadi. Apa? Lepas habis belajar korang fikir apa? Kerja. Okey, kerja sebagai apa? Lagi? Itu je? Setakat tu je? Lagi? Judgement lagi? Sedition lagi? Okey, ada yang nak jadi bos. Lagi? Baik, ini yang dikatakan reality. Okey, reality peralihan ni bermaksud itu expectation tuan-puan. Macam saya personally, saya sendiri lepas habis diploma, saya lagi teruk. Saya lagi teruk. Time tu saya punya waktu intern hampir nak habis COVID. Okay, time tu memang krisis lah. Saya baru nak mulakan hidup ni. Inilah realiti peralihan saya. Okay, sebelum habis belajar saya dah fikir, saya nak kerja di bawah TNB, saya nak kerja sebagai technician, saya nak bekerja sebagai chargeman, saya perlu ambil cert ini, cert itu. Itu kita punya pemikiran. Tapi apakah realiti sebalik itu? Okay, selepas habis je kita punya COVID, okay, time tu saya tak tahu nak kerja apa dah. Jadi ada satu syarikat ni, kawasan rumah saya lah, dia kata jawatan kosong technician. Okey, technician. Saya pun dalam otak okey lah. Sebelum habis belajar pun saya fikir technician kan. Okey.
bila saya datang interview company swimming pool. Okey, tuan-puan minta dengar tuan-puan. Ini realiti dia. Ini realiti dia. Okey, bila saya datang interview dia kata technician, sebagai technician dalam company swimming pool, okey. Saya okey. Lepas habis interview, rupa-rupanya tuan-puan, tahu saya buat kerja apa? Cuci kolam. Kelakar kan? Tapi saya tak anggap itu sebagai satu benda yang negatif pada saya. Cukup untuk pengalaman saya dan saya ambil positif. Okey, selepas 6 bulan, tak sampai 6 bulan, sorry, 3 bulan, 3 ke 4 bulan saya bekerja sebagai solar maintenance and technician. Kononnya lah. Okey, sebab saya pun memang time tu tak ada siapa nak guide kita Pada masa tu tak ada siapa nak guide kita. Ini solar technician and maintenance, for sure kita memang cuci kolam. Okey, pada pandangan dan pemikiran saya, oh kita nak repair lampu, kita main dia punya DB, kita main dekat pump house dia. Itu pemikiran saya. Pada bulan ketiga keempat, saya approach saya punya bos. Saya cakap, saya ni tak ada something yang membina. Saya cakap, untuk diri saya, dengan apa yang saya ada, saya nak buat benda yang sama macam saya belajar, which is electrical. Jadi bos saya cakap, okey tak apa, saya naikkan awak sebagai technician. Lepas 3 ke 4 bulan tu saya memang cuci kolam. Sehari 10 rumah saya pergi. Sehari 10 rumah saya pergi cuci. Batang panjang-panjang tu saya cuci kolam, vacuum. Macam awak semua, tuan-tuan pun semua tengok dekat TikTok, dekat IG tu semua ada kan. Itu pun salah satu bisnes kalau nak buat, saya cakap. Tapi kita focusing on electrical. Kita ni berkemahiran tinggi. Okey, saya sambung cerita. Lepas 3 ke 4 bulan saya approach bos saya kata, okey tak apa, awak ikut kita punya supervisor buat technical part. Okey, saya follow. Bila saya follow, rupa-rupanya dia suruh saya cek api, pakai fuse, saya pakai test pen. Itu je. Okey, tukar breaker. Okey, mana yang tak tahu lagi MCB tu, tukar benda tu. Saya rasa, saya kata benda-benda ni semua adalah basic yang dekat politeknik pun saya dah belajar. I want more. Okey, selepas 4 bulan ke 6 bulan tu, saya dah tak ada improvement. Saya angkat kaki, saya berhenti. Saya cakap, kat sini saya tak ada belajar apa-apa. Saya tak ada satu benda yang membina diri saya. Dan saya memartabatkan dan saya berpemikiran, rugi saya punya sijil diploma elektrik dan elektronik saya. Okay, saya fikir 3 tahun saya bekerja keras, belajar, masuk itu, masuk ini, dapat sijil itu, dapat sijil ini, tapi end up takkan saya nak teruskan dengan ni. Jadi saya berhenti. Saya kerja sebagai freelance. Saya membuat repairing and maintenance. Okey, tukar plug, tukar lampu. Okey, saya pernah buat wiring satu lot kedai. Saya seorang. Okey, tapi ada kenalan lah. Itu achievement, pada saya achievement. Saya membina dengan ilmu yang saya, apa yang dibekalkan oleh JKE. Time tu saya belajar wiring dengan Miss Farah SEM 1. Okey, siapa dapat dengan Miss Farah ni memang macam ni lah kan. Rugi siapa yang tak fokus betul-betul. SEM 1, saya ingat lagi SEM 1, subjek electrical, wiring. Time tu tim saya je yang lepas waktu test. Saya dengan partner saya Aziz. Time tu Okey, kita panjang juga saya cerita ni. Sebab saya ni alumni tau. Half of diri saya ni masih ada dekat sini. Jadi macam-macam lah perjalanan saya tu. Daripada SEM 1 sampai habis belajar. Tapi realiti dia, okey, realiti dia, kita cut short lah. Realiti dia, apa yang kalian tuan-tuan puan fikirkan tak semestinya sama. Okey, realiti dia berbeza. Itu saja. Tapi apa yang tuan-puan boleh pegang, jangan terapkan dalam diri tu kena suap. Kena ada dalam diri tu, diri sendiri nak benda tu.
Jangan company panggil, okey interview, kita datang interview, dapat kerja, okey kita kerja. Tak, kerja je, tak. Kena fikir, letak dalam diri apa yang tuan-puan nak. Tuan-puan dah belajar selama 2 tahun setengah, 3 tahun. Okey, jangan merugikan diploma in electrical. Okey? Sama ada DET ataupun DEE, sama. Dua-dua tu kita ni punya harga lah. Saya boleh cakap kita ni punya harga. Itu saja kot. Nanti kita sambung lagi Okey, cuba. Okey, terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kalau saya bercakap saya akan tanya soalan sekali. So saya akan tanya soalan selalu orang yang suka tunduk. Bila kan nampak semua kat kepala kan. Saya akan tanya soalan selalu orang yang tunduk. Sebab orang tunduk dia akan tunduk. Sebab pertama orang tu tanya soalan. Soalan dia saya tunduk semua kita tunduk. Tu biasa sebab saya dulu pun macam tu. Okey. So tak apa, kita cerita dululah. Tapi nanti ada beberapa soalan. Tapi soalan insya-Allah kita akan bagi hadiah lah. Okey. So hadiahnya adalah penginapan di Politeknik. Okey ya. Okey, tak. Dengan air, betul. Siapa dapat jawab, saya tak tutup air. Tak dapat jawab, insya-Allah saya tutup air Okey, alright. So insya-Allah, okey. So sekarang ni saya cerita balik berkenaan dengan apa yang moderator kita beritahu tadi. Soalannya tentang realistik untuk daripada perolehan daripada belajar sampai ke masuk ke industri. Okey, boleh saya tengok tak siapa kat sini SEM 1? Angkat tangan. Ui, ramai SEM 1 Oh, depan ni, okey. SEM 2? Oh, 2 sikit Okey, 3? Oi, 3 ramai balik. Okey, 4? Oh, okey, 4. Oh, dia 5. Okey, 5? Oh, okey, baik. 5 sini tak payah datang. Apa tu yang tak ramai tu? Betul lah, 5 sini. Okey, alright. Okey, tak apa. Okey, so kita tahu okey yang 5 ni insya-Allah yang paling latest yang akan masuk ke industri lah, betul. Dah apply tempat intern ke belum? Ke tak ada lagi? Ke belum jumpa lagi tempat intern? Belum lagi? Belum apply ke macam mana? Belum apply, okey, alright. So, dia tak apa, so saya cerita nantilah. So, daripada SEM 1 sampai SEM 5 ni, okey, SEM 1 ni dia fresh. Okey, saya nak tanya SEM 1 ni kan. Mana SEM 1 jadi? Tak nampak pula SEM 1 nya. Okey, SEM 1. Belajar faham tak apa yang belajar yang dalam realiti elektrik ni sebenarnya? Bagus. Kita tanya soalan ni, Syawal tanya soalan ni. Okey, alright. Okey, so so untuk yang SEM 5 faham tak? Oh, faham lah. Macam tu lah, macam ikhlas kan. Okey, so sebenarnya kalau kita belajar SEM 1 sampai SEM 5, sepatutnya SEM 5 ni lagi faham lah. Sebab dah banyak melalui. Siapa daripada sekolah teknik yang SEM 1? Oi, dah angkat tangan tak ngaku terus. Member cakap tu tak ngaku. So kalau yang selalu daripada sekolah teknik, dia dah ada basic lah. So bila dia masuk tu, dia tak adalah kecil syok sangat. Selalunya yang lagi satu science stream. Siapa science stream? Okey, science stream ada. Okey, alright. So sepatutnya tak kecil syok lah, sebab fizik ada belajar juga, betul fizik. Okey, alright. So kat sini dah cerita balik tentang perolehan tadi tu. Okey, dia sebenarnya sama juga daripada SPM masuk ke elektrik, tapi dah lah tak science stream. Lepas tu bukannya sekolah teknik apa tu. So dia agak kecil syok lah, sebab tiba-tiba sastra masuk elektrik. Sebab ada kan, betul lah, mana ada sastra masuk elektrik. Dulu baca pantun sama Said kan. Lepas tu tiba-tiba datang ni, abang kena kecil syok benda elektrik kan. Okey, so dia ada beberapa benda lah. So baca sama juga nanti lepas adik-adik sekalian habis diploma, terus dah sambung degree, nak kerja dan sebagainya, dia akan kecil syok lah sebenarnya. Okey, saya nak tanyalah, lepas diploma siapa yang nak kerja? Angkat tangan. Oi, tak nak kerja ke? Ya Allah, yang ni nak buat apa ni? Okey, angkatlah tangan saya tak lawan tinggi. Sebab semua macam ngantuk kan. Okey, tinggi. Okey, alright. Okey, siapa yang sambung belajar? Angkat tangan. Ui, bagus. Siapa yang nak goyang kaki?
Ada orang kata, tu hujung tu, bagus. Yang belakang. Nanti kita jumpa yang belakang sekali tu. Okey, sebab dia goyang kaki. Saya suka orang goyang kaki. Okey, alright. So, ada yang sama degree, ada yang sama belajar. Tu ada pilihan masing-masing. Sebenarnya dua-dua tak salah. Okey, sebab kadang-kadang orang cakap sama lah degree, apa, rugilah tak ada ni, tak ada apa, ada diploma je. Salah. Kalau kita punya keinginan sendiri tu nak kerja, teruskan. Tak salah. Nak sama degree pun teruskan, tak salah. Tapi kita cerita sekarang ni, kalau peralihan tak kisahlah degree ke ataupun diploma, pergi ke industri, cerita dia adalah memang kerja shop. Salah satunya saya, sebab saya adalah seorang yang dululah nak cerita poyo lah, poyo, tahu poyo? Tahu poyo kan? Dulu saya antara student yang antara ranking yang boleh buat programming, yang memang projek semua buat sendiri. Memang saya antara ranking lah. Waktu batch saya tu saya antara yang senang cerita paling belagak lah. Yang boleh buat semua. Kita manusia ni ada ilmu sikit mestilah belagak. Come on kan? Betul tak? Siapa ada ilmu sikit dia betul belagak kat tangan? Confirm tak aku kan? Confirm tak aku. Saya suka yang belakang tu. Tak apa, kita jumpa sekali lagi. 2 kali kita akan jumpa lagi. Okay, alright. So, kita akan belagak. Itu memang adalah lumrah kehidupan. Kita akan belagak sebab kita rasa kita dah tahu semua. Waktu tu saya programming, saya buat 3,000 line ke 6,000 line programming. Saya buat bersahaja. Punya belagak waktu tu. Nak cerita bagilah. Tapi saya nak cerita dia bukan itu dulu je belagak, sekarang belagak juga kan. Okay. So, cerita dia bila nak ribu line, kita rasa macam kita ni lah, kita boleh buat macam-macam. Dan waktu tu pun saya banyak masuk innovation, saya masuk ITEX, International Technology Exhibition. Saya masuk 3 tahun betul-betul saya masuk mewakili UTHM. So, saya ni kira antara yang belagak, okay? Tapi bila masuk dalam industri, time tu kan, belagak sangat kan. Time tu lah first time, padahal saya suka programming tau. Saya suka gila programming. Tapi first time saya masuk kat situ, saya tengok programming pun nak terpuntah. Kenapa? Sebab kat situ saya jumpa programming beratus ribu line. Saya buat 6,000 je. Sekali datang beratus ribu. Siapa pernah tengok coding kat sini beratus ribu? Saya pernah tengok. Dan saya tak terpuntah pada waktu tu. Saya lah sahabat-sahabat. Waktu tu barulah saya punya kebelagakan dia tu jatuh terus. Pum, jatuh ke tanah. So tu nak beritahu kat adik-adik sekalian, kalau rasa diri tu dah power, jangan rasa power dekat industri. Tu nasihat saya. Kita masuk industri, reset to zero. Kat sini jangan belagak sangat. Belagak tak apa, belagak tapi belagak di sini sudahlah. Jangan belagak kat kawan kan. Belagak kawan-kawan pun carilah kawan-kawan yang ni kan. Jangan pergi cari aku nak belagak kau tak payahlah belagak kawan, tak boleh. Tak payah belagak, sebenarnya tak payah belagak. Tapi saya bukan, dulu pun bukan belagak pun. Tapi kita macam kita ada act kita sendirilah. Biasalah kita pandai, tapi apa CGPA pun teruk juga kan. Saya ni pandai buat technical dia, tapi CGPA saya teruk, jangan risau. Jangan follow saya tu. Follow yang technical insyaAllah. Okay, so siapa kat sini CGPA dia yang tadi saya tengok ada beberapa orang AKJ. Siapa AKJ tu dia kat tengah? Saya nak tengok AKJ, orang AKJ ni. Malu tu yang nak kat tengah. Tadi muka kat depan. Betul malu kat tengah. Macam kita tak nampak je muka dia tadi. Kan? Oh, okay, AKJ lah, okay. Yang belakang-belakang mana? AKJ yang belakang? Sebab tu korang kena duduk depan. Yang duduk belakang pun dapat AKJ. Betul tak? Okey, tapi tak apa, AKJ ke tak AKJ ke insyaAllah tak ada isu. Itu AKJ, so tanyalah tepuk kepada AKJ. Dan tepuk juga kepada diri sendiri. Sebab apa? Sebab boleh masuk SEM seterusnya. Okey, so AKJ ataupun tak, saya pun tak pernah terima AKJ pun. Saya dulu di UTHM lah. Saya Universiti Tenggelam Hanyut Malaysia. Sorry, sebab ada UTHM sini masak saya gila-gila. Okey, so saya dulu UTHM, Universiti Tenggelam Malaysia. Okay, so bila masuk ke industri tadi tu, so saya cakap tadi, so jangan bawa kita punya power tadi tu pergi ke industri, memang silap banyak. Okay, sebab industri, kesusahan industri lagi dahsyat daripada apa yang adik-adik belajar sekarang. Apa yang nampak ni mostly boleh dikatakan hanya beberapa persen saja. Saya tak cakap lah sampai 10% ke 20%, tapi hanya beberapa persen saja yang sebenarnya dekat industri sebanyak lagi dahsyat. Sebab apa? Dekat sini, siapa yang dah pernah buat projek? Macam contoh elektrik buat LED blinking ke apa ke, siapa pernah buat? Tak pernah buat LED blinking ke? Pernah lah. Saya satu pernah buat LED blinking ke? Guna Wi-Fi timer belum lagi? Okey, belum lagi. Nanti gunalah Wi-Fi timer. Saya tak ingat lah. Wujud ke tak lagi AC tu pun tak tahu. Okey. So
okey, bila kita buat projek apa-apa di politeknik ni, kita rasa kalau meletup pun tak apa kan. Tapi kalau buat kat industri, benda tu meletup, dia boleh capai ratusan ribu ringgit kerugian. Sebab tu kita jangan sesekali rasa kita power, kita pergi ke industri kita rasa ni. So adik-adik, dari segi peralihan tu memang ada culture shock, dari segi kesusahan tu ada shock. Jangan bawa yang kalau kata yang power tadi tu kan, yang AKJ pun jangan bawa AKJ. Bawa AKJ pula ke industri kan. So cuba jadi zero balik, reset to zero, belajar balik daripada zero walaupun kita dah tahu. Sebab kadang-kadang kita dah tahu, okey, saya nak tanya adik-adik, 1 tambah 1 berapa? Okey, 3 tolak 1 berapa? 8, siapa cakap 8 tadi? Macam dekat 8 ni kan. Jawapan sama tak tadi? 1 tambah 1 dengan 3 tolak 1, sama kan? So nak beritahu bahawasanya kat sini, method tu ada beratus ribu jenis method tu ada dalam industri ni sebenarnya. Maksudnya kita pergi, mungkin kita tahu satu method je, tapi kita jangan bawa method kita tu sebelum kita belajar dengan orang. Lepas kita belajar, kita akan compare method tu. So kita ada 2 method dalam pada waktu tu. Kalau kita belagak, kita bawa method kita juga, jangan risau, adik-adik akan belajar method-method yang lain. Itu saya punya ni. So so kalau dari segi itu tadi, saya cakap tadi, jangan bawa power tadi lah. Macam Encik Idris tadi cakap, apa dia tadi? Yang mana jadi? Saya lupa dah yang Encik Idris cakap tadi adalah, dia cakap okey display. Macam Encik Idris dia cakap apa? Okey, pun banyak kat lah. Saya pun ingat, tapi display dan ni lah kan, apa yang dia apa, saya pun tak ingat lah Encik Idris cakap, tapi cuba-cuba lagi ingat, saya pun tak ingat, biasalah Pak Tusia. Okey, alright. So tu je saja daripada saya. So nanti kalau tidak soalan lain tak muncul, so kita teruskan dengan soalan lain insya-Allah. Kita habis yang bahagian yang pertama. Okey, kat sini kita nampaklah apa yang awak belajar yang sebenarnya yang penting adalah sepanjang pengajian awak di politeknik ni, awak kena ambil ilmu sebanyak mana yang ada sebagai bekalan awak untuk jadi jambatan untuk masuk industri. Sebab kita tak tahu realiti dia macam mana. Mungkin yang hadir dekat awak tu adalah elektronik, tetapi awak tak ada basic elektronik, so dia burn begitu saja peluang yang datang. Okay, so sekarang untuk 5 semester ni belajar bersungguh-sungguh lah, fokus. Tadi fokus, disiplin. Okay, so saya pergi kepada soalan yang kedua. Nampaknya panel-panel telah minum air Okay, sedia Okay, agak-agaknya lah kan, apa kemahiran utama sebagai seorang pelajar ni yang kita perlu kuasai, jangan ketinggalan supaya dia dapat bersaing dekat industri. Kita tahu banyak kemahiran, tapi rasa-rasanya apa yang jangan ditinggalkan? Okey, baik, sebut tentang kemahiran ya. Saya yakin politeknik memang tak sediakan silibus pembelajaran daripada semester 1 sampai semester 5. Dan saya nak kata itu saja tak cukup. Itu asas, okey, memang perlukan asas. Okey, daripada asas tu baru kita berkembang, kita fikir ke arah aplikasi apa yang kita nak buat. Dan kalau kita hanya semata-mata bergantung pada apa yang kita belajar saja, nanti memang akan jadi macam tadilah Cik Fahim bagi tahu, culture shock pergi ke industri. Orang yang hebat buat programming pun culture shock. Kalau orang belajar yang asas saja, lagi terperanjat lah. Dia terperanjat sampai dia blur. Itu sebab kebanyakannya saya jumpa, bila bagi tugas, dia blur, dia termenung, dia tak tahu. So kita kena tunjuk sikit-sikit. Tunjuk sikit-sikit, dia buat sampai situ je, yang kita tunjuk je. Lepas tu dia stop lagi, blur lagi. So saya masih ingat masa saya habis diploma, saya terus sambung belajar lah. Saya boleh kata untuk diploma saya memang saya fokus pada akademik. Kalau tadi Fali tak skor, saya skor. Diploma saya skor. Tapi masa saya habis diploma saya agak blur. Saya macam tuan kerja nak kerja macam mana Tapi sebab masa itu terus sambung belajar degree, so belajarlah. So masa saya start masuk degree tu saya kata tak boleh kalau sekadar belajar di apa yang dibekalkan saja. Masa tu saya dah start explore benda-benda lain lah. Dan saya ada dimaklumkan ada kelab robotik dekat saya belajar UiTM. Jadi saya ambil inisiatif untuk join kelab robotik. So kelab robotik antara yang paling tak popular sebab dia teknikal. Kebanyakannya kelab-kelab yang famous macam kelab-kelab yang ada buat program lah, program lawatan lah, program itu ini kan. So seronok lah boleh pergi keluar semua.
Tapi kelab robotik tak. Kelab robotik habis kelas masuk lab, layan, buatlah apa boleh buat dalam tu. Dan kalau ada peluang masuk pertandingan. Itu saja. Dan memang kehidupan dia macam tu je lah. Orang kata saya ingat lagi lah kawan saya cakap, masuk kelab robotik ni tak ada live. Cakap tak ada live, itulah live dia. So saya pun decide masuk kelab robotik. Sama semester first time join, tak tahu apa-apa walaupun dah belajar, diploma habis, dan masa tu degree dah semester 1 2 macam tu. Saya masuk kelab robotik tu macam langsung yang sini-sini tunjuk kan semua. Kenapa macam tak tahu benda ni kan? Masa tu saya baru rasa banyak lagi kena belajar ni. So dari situ saya start banyak korek-korek ilmu daripada senior. Dan saya rasa yang bestnya bila kita masuk contohnya macam kelab robotik ke ataupun inovasi ke STEM ke apa kan, yang bestnya adalah hands on. Sebab dulu dia tak ada peluang sangat hands on. Saya rasa sekarang dah banyak ubah lah. Sekarang banyak dah lebih ke arah hands on. Sebab kita nak tally dengan permintaan apa daripada kilang-kilang kan, production, manufacturing. Dulu tak ada banyak hands on. Jadi bila saya masuk kelab robotik tu, saya baru berpeluang buat hands on. Masa tu lah nak letup sana ke letup sini ke shot ke apa, masa tu belajar macam-macam lah, banyak. Dan dari situ saya memang banyak belajar design, and then saya rasa kalau nak dikatakan apakah skill yang perlu, kalau berdasarkan pengalaman saya tu, saya akan kata coding ataupun programming. Saya rasa tu yang sangat penting. Dia bukan sekadar untuk engineering ataupun untuk elektrik saja. Programming sekarang dah sangat luas. Even kalau jadi pensyarah ke, nak buat ataupun HR ke ataupun apa-apa saja, kalau tahu programming, kita boleh buat automation system. Simple-simple pun boleh, tak ada masalah. Sangat membantu kalau kita buat programming. Satu add-on skill yang sangat membantu lah. Okay? So itu satu skill yang saya rasa kalau saya nak sebut, itu dia programming. Jadi saya difahamkan di Poli Mersing ada juga, saya tak pasti dia kelab ataupun tidak, tapi Politeknik dia ada pertandingan FIRA kan. So setiap tahun ada pertandingan FIRA. So siapa yang minat dengan robotik ke ataupun yang berkaitan, sebab dia ada banyak kategori, boleh je. Yang penting bila nak masuk ataupun nak sertai, sama, dia perlukan komitmen dan disiplin. Benda yang sama. Jadi kalau kita dah biasa dekat kelab robotik ataupun pertandingan, benda tu kita akan bawa ke industri. Okey. Jadi saya nak bagi tahu, masa saya join kelab robotik tu, masa tu ada banyak pertandingan lah. Bila ada pertandingan, memang yang bagusnya pensyarah dia memang lepas 100% kat student. Itu ada bagus yang tak bagus jugalah. Tapi untuk student, memang belajar everything lah, 100% belajar semua. So menang kalah tu cerita kedua. So memang saya sangat sibuk dengan kawan-kawan saya. Masa tu memang ingatlah, memang masa tu boleh tidur lab. Memang boleh, saya rasa sekarang dah tak boleh, dia dah ada strict sikit. So memang boleh tidur lab, siapkan robot. Memang dah macam satu family lah dengan kawan-kawan tu semua. So bila pergi pertandingan, menang ke kalah tu, tapi journey masa sampai pertandingan tu. And then sampai satu masa, bila habis pertandingan, kita masuk lab, kita macam nak buat apa ni? Dia dah sampai macam tu. Otak ni dah laju sangat. Sebab sebelum tu otak tu non-stop kan, fikir design, programming semua. Dia dah non-stop, jalan je. So habis pertandingan, kita dah fikir nak buat apa ni? Kita kena akan stand by something. Pertandingan tak tahu lagi pertandingan apa yang akan join. So masa tu memang sangat aktif. And then sampai ada, kadang ada perasmian ke apa ke, dia orang jemput untuk elektrik buat bahagian gimmick, perasmian gimmick. So saya nak pasti Poli Mersing ada ke tak. So boleh je nak buat, nak kasih, kalau student ada involvement dengan robotik ke elektronik ke, boleh je buat perasmian gimmick, buat robot jalan atas pentas, simple-simple pun boleh, tak ada masalah. Tak melibatkan kos yang tinggi saya rasa. So masa tu memang dah sangat aktif. Dan saya start kerja lepas saya habis ijazah, degree. Saya sambung belajar, saya bekerja di Sirim Bukit Jalil. Sebelum saya kerja di Sirim Bukit Jalil tu, saya intern di situ. Saya intern di Sirim. Dan kebetulan masa saya intern tu, Sirim dia ada dapat Sirim ni bukan Sirim yang buat handmade bukan yang chop sticker handmade, bukan. Yang ni
Dia dekat Bukit Jalil, dia memang bahagian R&D, dia bahagian development. Kebetulan masa saya intern tu, diorang ada satu program macam reskilling. Okay, reskilling. Diorang ada buat kelas-kelas belajar programming, dan ada peserta-peserta dia lah. So memandangkan saya intern pada tempoh yang sama, jadi saya pun dijemput join sekali kelas tu. So masa saya join kelas tu, reskilling tu, saya dah tahu semua. So bila dia ajar dia lah, dia punya board. Macam saya ada letak board dekat atas meja Cytron ya. Contoh-contoh macam tu lah, development board. So bila dia ajar semua, saya dah tahu. Dan bila habis hujung program tu, dia ada bagi tugasan lah, macam projek. So saya buat lah. Saya memang dah ada experience. Saya dah involve dengan programming, robotik semua kan. So memang bila dekat situ, engineer situ memang nampak saya boleh buat. Okay, so itu saya nak bagi tahu. Benda tu saya tak ada belajar dalam kelas, langsung tak ada belajar. So banyak inisiatif sendiri. Masa tu tak ada banyak internet sangat, agak limited lah, ada. Tapi kebanyakan saya belajar dengan senior. Saya cuba dapatkan info sekeliling lah. So nak dibandingkan dengan zaman sekarang, saya rasa dah tak ada excuse untuk belajar selain apa yang anda belajar dekat Poly Mersing. Okay, dengan ada internet, ada sekarang ada ChatGPT, sangat-sangat membantu lah, serius. So programming adalah skill yang saya sangat recommend untuk ada diploma. Anda kalau ada sangat basic dan juga strong lah, tak naklah basic sangat. So intermediate atau strong untuk bahagian programming memang sangat advantage untuk anda. Dan saya nak add on lagi satu skill. Saya rasa skill ni baru lah, sebab trending, okay, yang berkaitan dengan AI. Ini sangat membantu lah. AI ni nampak macam senang lah, alam ChatGPT tanya je lah apa. Tapi kalau anda tak ada basic, anda pun tak tahu nak tanya apa. Sebab teknik tanya dan kita nak tahu jawapan tu align tak. Banyak yang tak reti bahagian ni. Kadang saya ada buat, baru-baru ni saya ada buat bengkel. Saya ada buat bengkel di SIAS berkaitan dengan AI, AI vision. So sama juga, ada tunjuk dekat dalam atas meja tu ada kamera, ada buat processing. Saya ada buat bengkel, sebab saya difahamkan diorang nak letakkan syllabus ni dalam dia punya program. So sama juga, diorang ada pelajar-pelajar diploma yang akan belajar AI juga. So bila saya perkenalkan, masa saya mengajar tu, saya ada buat dua cara lah. Cara pertama, cara klasik, copy paste je. Copy paste tu, kita bagi coding, copy paste. Sebab nak cepat kan, kalau nak type satu-satu lagi lambat lah, tak sempat satu hari habis. Cara kedua, saya ajar guna ChatGPT, prompt. Okay, so macam mana cara nak tanya, so macam mana cara nak cuba. Kebanyakannya tak reti lagi lah. Dia copy, run, error, dia blur lah. So itu salah satu teknik lagi. Saya rasa jangan lepaskan peluang lah. Benda tu memang kena sentiasa add on dekat diri sendiri. Sangat-sangat berbaloi lah. Okay? Kalau anda memang jenis yang grow lah, kalau anda jenis memang terima arahan saja, buat berdasarkan arahan saja, mungkin susah sikit. So saya advise, terutama semester 1 yang baru join, jangan lepaskan peluang ni, belajarlah benda tu. Okay, so tadi dua, programming dan juga AI. Okay, itu saja. Okay, baik. Tu daripada Cik Trace. Banyak juga tu fahaman. Walaupun saya bukan student, saya dengar pun jadi rasa macam nak jadi student balik kan. Pentingnya coding tu daripada zaman Fira dulu robotik, semua tu saya sempat lah, alhamdulillah. Tapi kalah. Okay, tuan-tuan, puan-puan, baik, yang mana yang tidur tu tolong kejut kan sekejap. Kejut dulu. Sedap pun duduk dalam aircon tu. Kejut sekejap. Okay, ni poin penting apa kemahiran utama, kemahiran yang kita nak bawa dalam industri ni, okay, dalam alam pekerjaan. Okay, pada saya ada dua benda saja. Okay, tuan-tuan, puan-puan, dua benda, attitude and discipline. Okay, attitude and discipline.
Macam mana kita punya attitude tu dengan disiplin kita nak bawa ke alam pekerjaan. Okey, secara tak langsung kalau tuan-tuan puan-puan perasan, kita bangun pergi kelas pukul berapa? Ada yang pukul 8, ada yang pukul 9, ada yang pukul 10, betul? Okey, tuan-tuan puan-puan bangun pakai kemas-kemas, baju ta'in, pakai layat, rambut kemas, berkasut, pergi sekolah, betul? Pergi sekolah pula, pergi kelas. Okey, itu adalah salah satu disiplin yang perlu dibawa. Itu adalah salah satu kemahiran yang perlu kita terapkan dalam diri untuk dibawa dalam alam pekerjaan. Okey, attitude dan disiplin itu yang utamalah. Okey, tuan-tuan puan-puan duduk dan fikir dulu sejenak. Daripada tuan-tuan puan-puan belajar kat poli ni, itulah benda yang tuan-tuan puan-puan belajar yang sebenarnya. Bukan sekadar pergi kelas kita belajar subjek electrical, subjek semicon, subjek apa lagi, entrepreneurship. Itu memang kita belajar, tapi yang tuan-puan tak perasan, kita belajar disiplin dan attitude. Okey? Dan extra point kat sini ada dua benda. Kalau tuan-puan dapat training daripada sekarang, sangat baiklah untuk ke alam pekerjaan ni. Dua benda ni ialah problem solving. Okey? Kadang-kadang kita dapat satu task kita dapat test sheet, kita dapat lab sheet, kita baca, kita tengok, kita buat test, kita tengok sepatutnya kita dapat macam ni, tapi bila kita buat test dapat macam ni, kenapa? Why? Okey? Untuk SEM 1 mungkin tak nampak lagi Itulah benda yang tuan-puan belajar untuk masuk ke industri. Sama juga, tuan-puan akan dapat lab sheet, okey, tuan-puan akan dapat test sheet, dan tuan-puan akan buat report. Okey, dalam industri ni macam tu juga, lebih kurang. Jadi fahamkan betul-betul, bukan sekadar apa yang dibelajar. Okey, fokus dengan setiap benda yang kita buat daripada pagi sampailah habis. Petang tu tuan-puan habis belajar, pergi beriadah pula. Itulah salah satu benda yang dikatakan disiplin dengan attitude. Okey, kat situ. Untuk problem solving tadi, extra point lah, problem solving dengan critical thinking. Okey, dua benda. Kalau tuan-puan nak jadi orang yang hebat, orang yang berjaya, insyaAllah dua benda ni tuan-puan kena pegang. Problem solving dengan critical thinking. Apa jadi sekalipun, mesti ada cara, mesti ada jalan. Okey, expected value sepatutnya dalam test sheet kita tengok dapat 10. Okey, bila kita buat test dapat 9. Why? Kenapa? Kat situ kita kena pakai kita punya problem solving. Oh, kita salah setting sini kot. Okey, emitter contoh. Oh, kita pakai resistor salah kot, contoh. Kat situ kita punya problem solving, kita punya problem solving tu kena pakai. Bukan setakat di institusi, tapi di alam industri nanti, alam pekerjaan nanti pun sama juga. Okey, itu sajalah 4 poin lah. 2 poin ni paling penting, attitude dengan disiplin. Okey? Boleh? Attitude dengan disiplin. Boleh? Okey, ni salah satu dia lah yang saya sedang bercakap ni. Inilah attitude. Kalian boleh dengar, kalian duduk, dengar, attitude. Okey, dan disiplin. Boleh? Okey, additional 2 tadi, critical thinking dengan problem solving. 2 benda tu. Boleh? Dapat Itu saja daripada saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, semua dah dengar tadi 2 panel cakap tadi Boleh tak ulang kat saya balik? Tak nak seorang, saya nak semua sekali Okey, siapa boleh ulang kat saya balik Kalau tak siapa, tak ada seorang pun boleh ulang kat saya balik, saya tutup air. Macam mana? So tak payah mandi semua. Okey. Oh, ada orang kata ada orang macam nak ulang tu. Okey, tak apa, jadi kita jumpa ulang balik apa semua panel cakap tadi Ada wakil. Okey, selamat ada wakil. Tidak habis semua tadi. Okey, so kemahiran yang patut ada. Okey, saya tekankan lebih kepada 2 je kot. InsyaAllah 2 je. Kita tak banyak pun. Benda ni cakap apa?
dia kemahiran ni, dua ni pun basic, paling basic kena ada dua ni. Okey, yang pertama adalah kemahiran teknikal. Okey, kemahiran teknikal ni ada macam semua ada elektrik kan, DET betul. Angkat tangan DET. Okey, ramai kan DEE. Oh, okey. Okey, baik. So DET dan DEE. DET yang saya difahamkan adalah power lah. Betul. Electric power, dan DEE adalah elektrik elektronik. Okey, baik. So untuk elektrik elektronik dan power ni, ada satu benda yang common yang kena belajar, benda basic. Salah satunya adalah voltage, current dan power. Betul. Kalau orang tanya, ni saya anggap je saya ni adalah manusia biasa, boleh tak bagi jawapan dekat saya tanya, voltage tu apa? Current tu apa? Power tak apalah, voltage tu apa dengan current? Apa benda tu sebenarnya? Sebab benda tak nampak tau, voltage yang current benda yang tak nampak. Dan apa yang nak diterangkan? Boleh terangkan kat saya tak seorang? RM50. RM50 tau, bukan RM50. Ada tak siapa boleh mana kat tangan? Jawab dengan tepat. Tak tepat, tak apa, as long as sampai. Dia tak kisah sebab benda ni adalah soalan yang general. Asalkan saya faham apa benda voltage yang current tu. Ada tak? Tanya je tunduk, kan? Tak tanya lagi tu saya tak pilih orang, okay, saya pilih. Siapa yang tunduk saya akan pilih lagi. Sekejap semua bangun kepala, kan? Oh, ChatGPT betul lah, sama sekali ChatGPT tak apa. Saya tanya kalau tak faham, ChatGPT tak ada bagi faham saya, so maksudnya saya tak faham ke lah. Betul tak? Okey, ada tak? Okey. So saya pun tak payah terangkan ChatGPT lah sebab semua boleh cari ChatGPT kan. Saya pun tak payah terangkan benda tu. Okey. So basic, betul basic component. Saya rasa electric power pun ada, elektronik pun ada, iaitu kapasitor. Betul. Kapasitor, resistor, apa dia lagi? Apa dia? Diode lagi? BJT itu dah masuk BJT lah, dah syak lah tu kan. MOSFET lah apa semua masuk kan. Okey. Tak apa. Siapa yang boleh lukis kat saya bridge rectifier dengan tepat? Okey. Boleh. Jadi kita cuba lah. Okey, saya dah suruh lukis, payah pula kan. Okey, dah lukis sikit, dah lukis kat mana kan. Okey. So, okey bagus. Jadi kita jumpa. Siapa nama tadi? Apai? Tapai. Okay, tapai. Jadi kita jumpa. Okey, alright. So, okey, boleh rectifier. Okey, saya nak tanya satu soalan. Soalan ni saya nak detail sikit ya. Sebab benda ni adalah benda common. Ni kemahiran teknikal lah saya tanya ni ya. Apa function kapasitor? Angkat tangan. Saya nak tengok siapa angkat tangan dah jawab soalan. Okey, angkat tangan. Sila tapai pula. Okey, bagus. Jawab. Apa fungsi kapasitor? Function kapasitor tu untuk menyimpan charge. Okey, tapi tak sampai. Saya as orang biasa tak faham. Situ. Saya dah cerita. Tapi betul tak salah. Betul tepuk tangan sebab dia berani. Mana ada orang tak berani tak? Yang ni semua tutup kepala. Terima kasih. Tapi dia betul. Tapi tak sampai. Sebenarnya kapasitor tu untuk apa? Apa fungsi kapasitor? Kita belajar betul. Charge dan discharge. Betul. Untuk apa sebenarnya? Saya tanya untuk apa kan? Fungsi dia untuk apa? Angkat tangan. Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Siapa ada jawapan? RM50. Jawapan saya boleh terima. InsyaAllah kita jumpa lepas tu. RM50. Cepat. Okey, angkat tangan. Yang belakang tu angkat tangan tadi. Saya nampak. Okey. Timer pula. Okey, tak apa, tepuk tangan. Tapi tak sampai. Tepuk tangan. Lagi. Dia ChatGPT itu semua ChatGPT ni. Dia kepala tu ChatGPT ya tu.
Cakap kena siap. Pastikan jawapan tu sampai apa yang Cik Falihin minta untuk Cik GPT tu. Dia akan dapat jawapan insyaAllah. Terima kasih Idris Cik Idris yang bagi idea tadi. Okey, kita alright. Okey. Oi, tepuk. Jawapan memang rare. Tapi tak sampai lagi. Okey, saya nak sebab dia actually kapasiti dia banyak, dia punya kegunaan dia untuk apa. Tapi saya nak satu je. Dia actually ada banyak tapi saya nak satu je. Boleh tak? Ada lagi RM50. Tapi saya bagi best scan lah, saya tak ada cash. Bagi tahu awal. Okey, katakan. Budak elektrik ke budak JRGV ni ataupun budak Jabatan Perdagangan? Katakan. Semoga rupa lah. Cik GPT tak tipu pula lah. Cik GPT pun cakap Safali tu siapa dia? Boleh. Mana? Simple dia. Jawapan simple dia. Okey. Jawapan charge discharge tadi tu dah betul. Cuma dia tak sampai. Untuk apa? Angkat tangan. Kalau orang dah jawab sekali lagi pun boleh, tak ada masalah. Yang mana yang dah jawab tak ada masalah. Dibenarkan. Saya suka orang yang berani. Okey, lagi. Okey, silakan. Sama macam jawapan tadi. Tepuk tangan. Ya Allah, lupa sebut tepuk tangan. Tak apa, dia berani. Betul, penyimpan cas tu betul. Apa lagi? Buka. Cik GPT pun tak selamatkan. Macam mana ni? Sebab salah satu interview dia kata macam mana ni. Okey. Charge dia boleh. Paling senang kan? Okey, sila. Kalau current mati, nanti elektrik mati hidup. Okey, tepuk tangan. Ya, maksudnya hello. Okey, maksudnya saya faham apa yang disampaikan tu. Maksudnya dia ada sikit lagi dia mati tapi dia tak mati lagi, betul. Okey, tapi itu kurang sampai lagi. Tak apa. Okey, sila. Apa? Tepuk tangan jadi kita jumpa. Betul. Tapi dia harus memang menampilkan voltage. Okey, jadi kita jumpa. Siapa nama tadi? Siapa nama? Nama. Zul, jadi kita jumpa. Okey. So, okey, betul. Jawapannya menstabilkan arus dan voltage. Okey, sebab apa? Setiap penggunaan komponen, okey, dalam elektrik kita ada menggunakan banyak komponen, betul. Siapa dah belajar elektronik? Semua belajar elektronik kan? Sem 1 dah belajar elektronik lah belum? Belum lagi, tak apa, nanti akan datang belajar. So, dia perumpamaan dia macam ni. Bila ada supply voltage, dia akan menggunakan kita guna, contoh lah paling senang lah. Kita ambil elektrik dah senang. Kita guna kipas, kita guna kipas lah, kita guna microwave lah, kita guna aircon lah. Elektrik dia takkan stabil sangat tau. Tapi kalau AC tak nampak, DC nampak. Sebab dulu saya ada buat uji kaji, waktu on motor, voltage akan drop zap macam ni, tu dia naik kerana betul-betul gerigi. So cara nak stabilkan dia adalah kapasitor tu. Itulah fungsinya charge dan discharge tadi. Charge dan discharge tadi tu dia charge dulu diri dia. Waktu dia dapat current tadi tu, voltage tadi tu, waktu dia dapat dia charge diri dia dulu. Lepas tu dia tak cukup, dia discharge. So dia mencukupkan yang bergelora tadi tu. Okey, tu basic things. Kita tadi tu, benda tu lah yang dikatakan basic kemahiran. Komponen masterkan dalam basic benda yang adik belajar. Okey, faham tak? Basic kau. Yang kedua, kemahiran. Tadi kemahiran apa? Pertama? Tak dengar lah. Apa kemahiran apa? Tutup air je ni. Kemahiran apa yang pertama tadi? Kemahiran basic punya komponen pembelajaran. Okey, basic pembelajaran yang saya cerita tadi tu benda-benda basic. Okey, macam komponen, macam dan sebagainya lah, benda-benda lain. Macam elektrik, okey, live dengan neutral. Betul, live dengan neutral siapa ada belajar kat sini? Live neutral earth. Semua belajar kan? So live neutral earth tu, kalau katalah live dengan neutral, okey, wire, dua wire. Saya nak jawapan live dengan neutral. Okey, kita tahu live warna apa selalu kita belajar? Neutral.
Hitam ke biru? Kelabur sap, kelabur sap. Okay, tak apa. Tapi saya dah tanya soalan berkaitan dengan live dengan neutral tadi tu. Ada yang kata saya terbalikkan live dengan neutral tu. Contoh, saya ada kipas, saya terbalikkan wire dia. Live pergi neutral, neutral pergi live. Yang akan berlaku, meletup ke, short ke, apa ke, tiba-tiba berasap ke? Boleh tak bagi jawapan? Yang ni tak ada 50 lagi sebab soalan senang sangat. Tapi kalau jadi payah balik, saya bagi 50 lagi. Okey. Oh, pensyarah mana boleh. Pensyarah mengelak nak jawab. Okey. Ada jawapan tak? ChatGPT semua kepala duduk je ChatGPT je. Okey, ada jawapan. Bagi tahu je. Ada angkat tangan. Macam tak pun tak berani je. Jawab tadi pun boleh angkat tangan, tak ada masalah. Dengar tak ada RM50 terus tak angkat tangan kan? Siapa tak angkat tangan saya tutup air. Okey, cepat. Ada jawapan. Saya tak dengar lah daripada perempuan lagi, semua lelaki je. Betul lah. Okey, saya nak perempuan yang jawab lah kali ni. Perempuan jawab RM50. Lelaki jawab RM0. Nampak tak? Kadang semua perempuan jawab. Semua perempuan duduk RM50 tak cukup. Wah, lain macam. Okey, perempuan cepat. Ada ladies. Asyik lelaki yang jawab kan? Okey. Silakan. Meletup, okey. Tepuk tangan. Tapi kurang tepat. Okey, ada lagi ladies. Dah jawab? Okey, gentleman pula lah. Bagi gentleman pula. Ladies and gentleman boleh jawab dua-dua. Tapi saya lebih prefer ladies lah. Okey, tak ada soalan? Tak ada jawapan? Tak ada soalan pula. Tak ada jawapan? Okey, yang belakang tu macam dua katakan tu. Tengok balik pula depan katakan. Tu kan, cepat. Terbakar. Kurang tepat. Kurang tepat. Trip pun kurang tepat. Okey, tadi okey, nak kat tangan kan? Okey. Okey, kat. Tadi macam kat tangan, tak boleh jawapan. Short. Kurang tepat. Okeylah, saya bagi jawapan lah. Saya takut lama pula kan. Saya bagi jawapan lah, boleh Kalau saya jawab tak jadi apa, macam mana? Saya ambil balik RM50 saya. Kalau saya jawab tak jadi apa, macam mana? Kenapa? Betul pula. Sebab saya cakap. Sebab dia adalah arus ulang alik. Kita terbalikkan live pergi neutral. Bukan saya suruh short. Saya tak suruh cantum pun. Saya suruh terbalikkan je. Sebab waktu zaman dahulu, zaman adik-adik, rasanya dah wujud ke belum? Saya pun tak tahu saya wujud ke tak lagi. Zaman dulu, live dengan neutral warna hitam kabelnya. Macam mana nak tahu live dengan neutral? Duduk warna hitam. Sebab tu lah dulu live dengan neutral duduk warna hitam. Maksudnya tak ada masalah pun kita terbalikkan. Tapi DC jangan buat macam tu. DC memang akan meletup. AC tak ada masalah. Okey, itu basic Kini cerita kemahiran basic. Okey, yang kedua iaitu kemahiran hidup. Bukan kemahiran hidup form 3 kita belajar tu. Maksudnya kemahiran untuk hidup. Sebab dekat industri survival rate kena tinggi. Jangan cepat koyak. Siapa kat sini cepat koyak? Tangan. Cepat koyak. Siapa cepat koyak? Tu belakang tu angkat tangan lah. Dia cepat koyak. Okey. Belakang tu. Aku bagus. Yang cepat koyak tu bagus. Kan? So cuba belajar untuk bila ada koyak jahit sendiri. Okey? Sebab apa? Dekat industri kadang-kadang tak semua tempat yang kita bekerja tu seronok. Sebab saya kerja tempat dulu pun kadang-kadang dapat best boss dia okey. Tapi kita punya orang keliling tak okey pun.
So kalau koyak, jahanam. Bila dapat kawan keliling okey, bos pula tak okey. Kan? Bukan tak okey pun, tak ngam je sebenarnya. Okey, so kena faham benda macam tu. So kemahiran untuk hidup iaitu survival. Belajar jangan nak cepat koyak sangat. Dekat sini, dekat apa? Dekat belajar ni koyak memanglah tak ada isu, tapi dekat industri koyak orang tak layannya. So jangan cepat koyak. So belajar untuk survival, macam mana nak survive dalam orang cakap apa, dalam pekerjaan, even dalam belajar pun macam mana pilih jalan survive. Saya tahu kadang-kadang survival untuk student ni paling nak survive adalah jawab final exam, betul tak? Siapa yang jawab final exam tengok toyol angkat tangan? Siapa yang tengok toyol angkat tangan? Okey saya beritahu kalau boleh janganlah tengok toyol. Okey sebab keberkatan belajar tu kurang. So, saya pun alhamdulillah antara manusia yang tak tengok toyol. Bukanlah kata nak belagak tapi saya pointer saya dapat berapa pun tak apa, jadi saya tak tengok toyol. Kita jangan tengok pasalkan kita nak pointer tinggi je kita nak kena tengok toyol, jangan So jangan buat macam tu insya-Allah. So kalau boleh macam saya cakap tadi, kemahiran pertama adalah masterkan dalam basic skill, dan yang kedua adalah kemahiran untuk hidup. Okey, itu je saya insya-Allah. Okey, saya nak buka untuk soalan boleh? Okey. Siapa? Akmal, mic ada Akmal? Okey, siapa nak bertanya, angkat tangan. Boleh tanya apa saja. Awak nak. Pegang dia kat awak. Assalamualaikum. Tadi macam ada mention kan lepas diploma, kalau macam nak cari kerja apa semua, cari kerja yang macam sama dengan kos kita, ambil elektrik, cari elektrik akan. So macam saya nak tanya lah, diploma ni sebenarnya dah cukup ke untuk kita orang cari kerja yang elok, kerja yang baik? Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Nanti Puan Syida ambil nama dia untuk kita bagi souvenir. Okey. Okey, soalan yang kedua. Saya akan buka 3 soalan untuk panel jawab 3. Okey. Kalau nak fokus kepada panel mana pun boleh. Okey. Soalan yang kedua. Assalamualaikum. Saya ada soalan untuk kami yang dah semester 5 ni, yang semester hadapan akan menjalani latihan industri. Macam mana kami semester 5 ni nak pilih tempat latihan industri yang sesuai? Terima kasih. Satu lagi. Boleh-boleh awak, inilah masanya. Tak ada siapa pun nak marah awak. Tanya. Tanya je. Yang belakang tu tak nak? Hello, Assalamualaikum. Kalau sebagai perempuan dalam bidang elektrik ni, dia sesuai dalam kerja dalam bidang technician ataupun pendidikan?
Ada lagi? Boleh lebih daripada 3. Boleh. Assalamualaikum. Untuk diploma kejayaan ni, paling jauh sektor pekerjaan dapat apa je? Dapat apa tu? Duit ke apa tu? Dalam bidang kerja. Jawatan. Bila ada nak open soalan lagi, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Cik Ikram, dulu time menuntut ilmu kat Poli ni, apa je pencapaian yang Cik Ikram pernah buat? Kan tesis. Okey. Ada lagi? Okey, dah. Okey. So, soalan yang pertama, kalau ikut moderator jawab lah. Okey, kalau moderator jawab, dia tidak mencukupi lah. Tapi kita buka untuk keadilan sama je. Kita buka lah kepada Cik Idris, mungkin boleh jawab? Adakah diploma ni mencukupi untuk mereka? Soalan pertama tadi, adakah diploma mencukupi? Macam tu je? Untuk kerja ke untuk? Agak subjektif lah soalan ni. Kalau tanya saya, dulu mungkin saya akan promote jangan berhenti di diploma saja, sama belajar. Tapi sekarang saya rasa agak berbeza sikit lah. Kalau diploma, dia nak cari pengalaman kerja, saya pun sokong. Dan ijazah boleh belajar secara part time. Sekarang ada banyak ijazah boleh belajar secara part time. Sebab saya rasa apa yang penting adalah apabila anda dah masuk dalam kerjaya, ada sebab, reason tu yang penting. Jadi bila anda dah kerja dan anda confirm bila anda dah kerja, anda akan sambung belajar degree benda yang berkaitan. Agak susah sikit lah saya nak jumpa orang belajar degree bila dia dah kerja diploma ni benda yang di luar bidang sikit. Sekadar pengalaman saya lah, saya ada beberapa junior juga di Citron. So bila dia orang sama belajar, dia akan belajar benda yang berkaitan. Jadi bila dia belajar benda yang berkaitan, dia lebih bersungguh belajar tu sebab dia ada reason, sebab dia dah bidang tu, dia dah kerja bidang tu. So dia boleh improve skill dia, knowledge dia dalam bidang berkaitan. So belajar memang tak pernah cukup. Kalau nak kata dari segi belajar, memang tak akan pernah cukup sampai kita meninggal lah. Memang kita kena sentiasa belajar, sentiasa grow. So terus jangan kata diploma tu cukup maksudnya terus tak nak belajar. Dan belajar agak subjektif. Sekarang ada banyak platform boleh belajar. Ada yang boleh macam tadi yang boleh degree part time, ataupun ada banyak sijil yang boleh improve kita punya skill, boleh juga. Ada yang sampai dia kalau dia tak nak stay dekat satu bidang, dia ada skill yang lain, dia boleh relatekan dia punya skill dengan maybe dia open business dia sendiri. Contoh paling popular lah, Khairul Amin. Tahu kan dia daripada engineering. So kalau boleh tengok macam mana dia set up kilang tu, kalau tak ada knowledge engineering, saya tak yakin dia boleh set up kilang tu. Boleh tengok proses daripada A to Z, dia tahu macam mana daripada start. Of course dia ada kelebihan, mungkin dia ada kelebihan memasak, dia boleh buat resepi. So dia translate dalam engineering, dia boleh buat production yang saya rasa tak ramai orang boleh buat benda yang sama lah. Jadi nasihat saya, boleh kalau lepas diploma nak kerja, tapi jangan berhenti belajar di situ lah. Belajar kena teruskan grow diri sendiri. Okey.
Okey, soalan yang kedua, bagaimana kita nak pilih tempat latihan industri yang sesuai? Okey, mungkin Cik Khalid boleh jawab. Just ke sini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Soalan tadi daripada siapa tadi? Okey. So, bagaimanakah nak tengok tempat nak latihan industri? Siapa sel 5 kat sini angkat tangan? Sel 5. Okey, so ramailah. So bakal ambil industri latihan industri lah. Okey. Bagi jawapan saya adalah cuba kurangkan plan nak cari company-company besar. Kerana sebab saya dah pernah kerja company besar dan juga saya pernah kerja company kecil sebelum ni. Dan saya pun bila dah buat bisnes ni pun still kita tahu company kita tak besar sangat pun. Tapi kita tahu part mana yang kita akan dapat earn ilmu paling banyak. Kita belajar bukan kerana cari duit terlebih dahulu. Sebab latihan industri adalah planning untuk dapatkan ilmu daripada industri. Bukannya kita nak ambil duit. Kita ambil duit selepas pada tu. Okey, kadang-kadang plan, aku kena practical company besar lah. Sebab apa? Sebab dapat offer besar. Lain kali kerjanya tahu apa? Jadi operator. Tak dapat ilmu yang sepatutnya adik-adik dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakannya kerja-kerja yang saya nampak company-company besar, kerjanya photostat. Belajar elektrik tapi photostat. Siapa sini kerja dia belajar ada cara angkat tangan? Cara photostat. Ada belajar tak? Ada satu syllabus subjek cara-cara memotostatkan kertas. Tak ada kan? Dan kenapa nak cari company-company macam tu? Bukanlah kata saya kata tak betul, tak boleh, tak. Tapi cuba cari company-company yang kebanyakannya yang baru nak grow, yang kecil, bukan kecil, yang sedang-sedang sekecil pun boleh, tak ada masalah. So banyak adik-adik akan belajar. Okey, salah satu contoh, saya dulu pernah kerja company kecil iaitu IBS Technology sebagai programmer. Saya bekerja di situ dan budak intern belajar memang TikTok. Selepas pada tu saya kerja company Panasonic Pasir Gudang. Panasonic Pasir Gudang dah tutup dah pun sebenarnya. Dah tutup dah. Tak apa, saya kerja tu pun saya dah close sebelum dia tutup. So bukan saya lah menyebabkan dia tutup. Okey Okey, so Panasonic Pasir Gudang pun saya tengok tu company besar. Yes, international saya kerja. Dan saya kerja kat situ, budak-budaknya tahu buat budak internnya angkat kotak. Siapa kat sini ada sibus angkat kotak dengan cara yang tersendiri kan? Tak ada kan? Maksud dia angkat kotak, angkat kat berat. Kalau test pun dia tak faham apa benda dia buat. Senang cerita, kita kalau company besar ni selalunya saya sendiri as engineer kat situ pun pada waktu tu saya tak ada masa pun nak ajar budak-budak tu. Saya cuma dah buat kerja-kerja sampingan je untuk budak-budak intern. So kena tahu, habis kau pun solder je. Siapa kat sini tak kerti solder kat tangan? Tak kerti solder. Semua kerti solder. Nanti kita test seorang-seorang. Sejauh mana ke solder one dia kan. Okay, so saya nak beritahu bahawasanya kalau nak intern, nak cari tempat intern, memanglah kita kadang-kadang nampak allowance 1,000, allowance 2,000. Sekarang ni memang ada beberapa company yang offer allowance yang tinggi. Tapi hakikatnya saya tengok dia intern tak apa. Kebanyakannya company besar saya nampak dia jadikan operator. Memang dia untung lah. Memang bagi banyak baik adik-adik kerja operator je. Faham tak? Dia intern tak dapat ilmu yang sepatutnya yang kita cari. So kalau company-company besar ni, kebanyakan, saya tak cakap semua, kebanyakannya dia memang ada offer besar, tapi kebanyakannya dia tak ada buat apa sangat pun. Okey. Dan company-company yang sedang, yang macam especially company Bumiputera lah. Company Bumiputera yang bukan Bumiputera lah, maksudnya company yang di Malaysia lah. Orang Malaysia yang buat, tak kisahlah Chinese ke, Indian ke, Melayu ke. Maksudnya company orang Malaysia yang buat, cuba intern dekat tempat macam tu. Dan ilmu banyak, ilmu banyak akan dapat. Dan kilang-kilang kecil pun boleh, InsyaAllah. So okay, dapat lah. So fokus kepada ilmu dulu, barulah fikir kepada allowance. Allowance memanglah penting, kita tahu kadang-kadang nak tempat tinggal ke apa ke. Tapi kalau boleh intern lah dekat dengan rumah kan, senang sikit, jimat sikit. Tak payah lah fikir pasal duit sangat. So boleh jimat sikit, intern pun dekat rumah, makan balik tengah hari balik rumah lah. So boleh jimat banyak. So yang penting fokus, yang penting
company itu apa yang boleh provide untuk kita dan apa job scope kita yang kita nampak kita boleh grow untuk apa yang kita belajar tu, insya-Allah. Okey. Terima kasih di atas jawapan. Soalan dah. Okey. Soalan yang ketiga ni sebab dia tanya lebih kepada wanita kan. Sebab dia kata kita perlu bekerja dalam bidang atau kita beralih ke pendidikan. Okey. Saya jawabkanlah. Okey. Sebab saya bekerja pendidikan, nanti saya akan minta mereka komen jugalah. Okey. Actually dua-dua ada kelebihan. Okey. Pada saya masuklah dulu dalam bidang. Untuk bila awak sharing sesuatu tu di dalam bidang pendidikan, awak dah ada experience benda tu. Sebab tu macam masa kita praktikal apa tu semua boleh ambil sepenuhnya. Boleh nak tukar bidang ke pendidikan selepas awak belajar ni. Maksudnya contoh lepas ni awak sambung degree teknik dan vocational pun boleh, ataupun awak nak terus bekerja pun boleh. Kita dua-dua tu ada dia punya jalan yang tersendiri lah. Okay, macam contoh kalau saya dalam bidang dulu, baru saya beralih ke dalam bidang pendidikan. Ada juga lecturer lain yang dia terus dalam bidang pendidikan. Okay, kedua-duanya ada kebaikan dia yang tersendiri lah. Tapi kalau misal kata pada awak mungkin nak ke pendidikan pun boleh, tak payah nak pergi dalam bidang pun boleh. Tapi untuk kita grow dalam kerjaya kita, sebenarnya kita perlu dalam bidang dulu dan baru pergi pendidikan. Itu lebih orang kata lebih mudah lah untuk kita growkan kita punya kerjaya lah. Okay, Cik Falin ada experience tak? Okey, terkejut lah tiba-tiba kan. Tengah dah tengok ChatGPT kan, tu buat soalan tadi yang saya takut juga nak jawab kan. Okey. So, saya ada experience. Kalau dari segi ladies lah. Sebenarnya dia tak ada isu sama ada pendidikan ataupun industri biasa. Sebab apa? Saya punya staff pun ada 2 orang perempuan, dua-dua programmer. Maksudnya tak ada isu. Dan dulu pun tak silap saya ada ambil seorang budak intern perempuan dan sangat hebat budak tu. Budak tu daripada mana saya rahsiakan. Takut nanti ada yang terasa ke apa, so saya tak cerita. So sangat hebat. Sebab apa? Dia saya cerita elektrik kan, budak elektrik kan, dia boleh buka komponen yang pakai true hole punya tu, yang double layer punya PCB. Dia boleh hilangkan solder semua siap. Maksudnya dia pandai. Walaupun saya tak ajar, saya tahu, saya cakap saya nak awak selesaikan ni, saya nak komponen cabut, PCB ni tak rosak, dan dia boleh buat. Dan saya tak nafikan bahawasanya perempuan pun hebat sebenarnya. Bukannya memang kadang-kadang orang cakap ni kerja ni tough, laki dan sebagainya. Tak semestinya. Perempuan pun hebat. Cuma mungkin bahagian elektrikal mungkin agak sukar. Sebab elektrikal nak kena memanjat-manjat, nak kena tarik wire dan sebagainya. Mungkin nak kena kudrat. Lebih pada lelaki lah benda tu. Tapi kalau elektronik, insyaAllah boleh ke arah tu. Dan mungkin programming juga tak ada isu. Sebab memang perempuan memang kerja dia industri, tapi dia banyak duduk. Bukan duduk sangat lah. Maksudnya banyak, kalau pergi site pun dia bukannya adalah orang yang buat kerja. Dia adalah planner ke, ataupun dia adalah orang yang mungkin design dan sebagainya. Dia bukan orang yang ni. Tapi bagi saya tak ada isu. Perempuan nak ke industri pun tak ada isu. Cuma jadi bos, janganlah marah selalu orang bawah. Sebab perempuan ni selalu dia jadi bos, dia bergarang sangat. Selalunya lah kan. Tapi bukan semua, saya cakap semua. Selalunya. Tapi itu saya punya pandangan lah. So bagi saya perempuan ni pun tak ada isu, insyaAllah. Soalan yang keempat tadi, jauh kita nak pergi tu. Diploma jauh mana boleh pergi tu kan? Cik Idris. Tadi soalan mungkin dia berniat untuk sampai diploma saja, lepas tu memang nak fokus pada kerja lah. Jauh mana? Untuk sesetengah jawatan memang ada syarat perlu degree. Setengah jawatan, kalau tak silap saya macam engineer memang perlu degree. Kalau kita ada diploma saja, kita masuk dengan technician, kemudian kita nak pergi ke engineer, tak dapat. Itu sebab kalau tak silap ada staff di Cytron pun dia memang diploma,
kemudian dia jaga mesin lah, technician, and then dia sambung belajar, tapi dia buat part time lah, degree. Tapi saya rasa dia sambung belajar part time tu bukan jadi engineer pun sekarang. Sekarang dia dah jadi manager lah. So kalau untuk jam selain daripada engineer, tak ada masalah kalau nak pergi ke supervisor. Kalau tak silap supervisor boleh, diploma masih boleh. Supervisor tu selalunya dia akan jadi supervisor pada operator lah, line machine tu dia boleh jadi. Even kalau tak silap saya, operator pun kalau dia experience, dia boleh jadi macam supervisor juga di kalangan operator, dia boleh jadi. Dia tak perlu kelayakan sijil yang lebih tinggi. Tapi kalau nak pergi, nak tanya paling jauh boleh pergi mana, saya tak akan pergi sendiri, boleh jadi bos. Itu paling jauh lah. tak tahu nak atas mana lagi daripada bos kan. Kita punya company sendiri, itu salah satu. Tapi kalau betul-betul ada kekangan, dia bergantung pada syarikat-syarikat tersebut, macam mana dia punya kelayakan tu. Tapi memang kalau katalah memang ada kekangan, tak boleh naik, ya sambung je belajar, ambil part time, jangan full time. Full time mungkin susah sikit nak kena berhenti kerja ke apa. Ambil part time, bincang dengan bos. Saya confident lah, memang bos ataupun management sangat galakkan benda ni. Dia pun nak dia punya pekerja sentiasa grow career, okay, skills kena selalu tingkatkan. So tak ada masalah, tak ada isu. Okay, so yang penting kita sendiri memang ada minat ataupun usaha sendiri untuk kita tingkatkan diri kita sendirilah. Okey, itu saja. Okey, sebagai penutup tadi ada soalan yang terakhir tadi. Okey, apa pencapaian Cik Ikram ni sepanjang dia belajar di Politeknik Mersing? Okey, kita serah kepada Baik, terima kasih yang bertanyakan soalan tadi. Pencapaian saya tak adalah banyak, tapi tak adalah sikit. Okey, daripada SEM 1, pencapaian pertama saya SEM 1. Okey, ini personally saya sendiri tak tahu apa itu dekan. Truthfully saya sendiri tak tahu apa itu dekan. Tapi sebabkan saya ada jiwa tau, saya ada jiwa untuk belajar. Jadi bila SEM 1 tu saya belajar sampai hujung SEM. Ikram, awak dapat AKJ AKJ, okey, dekan. Okey, dekan. Oh, dekan rupanya 3.5 and above. Nak ceritanya tak tahu pun sebenarnya saya punya achievement ni. Saya nak achieve apa? Saya belajar je dulu. Okey, SEM 1 saya dah dekan. Okey, itu personal achievement lah. Then SEM 2 tak dekan, SEM 3 dekan, SEM 4 tak dekan, SEM 5 pun tak dekan. So 2 kali je lah dekan. Itu secara kita pergi menaik itu secara orang kata daripada level bawah lah. Lepas tu saya join setiap badan uniform, sukan, apa lagi, kelab, macam-macam. Saya memang join, boleh kata keseluruhan tu memang ada nama saya. Okey, seperti contoh dulu saya JPKK, Kolej Kediaman, Timbalan Pengerusi, dekat KRU, Kelab Rakan Ukhuwah. Okey, Pusat Islam, Timbalan Pengerusi, lagi apa lagi lah, kalau nak cerita tu banyak lah sebenarnya. Apa-apa aktiviti tu memang saya akan sertakan diri saya. Okey, mungkin tak dapat apa-apa jawatan ke, sekadar saya join. Okey, pencapaian tertinggi yang bawa nama Politeknik Malaysia, Politeknik Mersing, saya bawa tim kawat kaki PISPA Tangan Awam. Saya tak ingat dah kat mana. Okey, dapat top 5. Waktu tu penyelia kita Tuan Zul Hazmi. Ada Tuan Zul Hazmi. Okey, Tuan Zul Hazmi. Okey. Lepas tu saya bawa lagi nama Politeknik Mersing Johor, untuk di bawah Kelab Rakan Ukhuwah KRU, Pusat Islam. Saya bawa ke kelab dan nama Politeknik Mersing untuk benchmark saya ke
politeknik ke institut lah, institut belajar dekat sebelah Terengganu. Okey, dan banyak lagi. Okey, tapi yang paling tinggi saya rasa student exchange mobility. Saya ke Indon dan student Indon pula akan datang ke poli kita. Saya time tu pergi Politeknik Caltex Riau dan Johan dalam pertandingan IoT. Okey. Time tu belajar saya electrical. Saya campur dengan budak JTMK dan campur dengan student Politeknik Caltex Riau di Indonesia. Jadi kita buat satu projek simple je, tapi ada sistem IoT, ada macam-macam lah. Okay? Itu pula di bawah seliaan Miss Farah. Macam-macam. Jadi untuk menjawab soalan tadi banyak sebenarnya, tapi tak terlalu sikit, tapi tak terlalu banyak. Okey lah, okey boleh. Yang paling tinggi itulah saya ke Indonesia lah, kurang lebih dekat seminggu. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Okey, semua okey? Semua okey? Okey, saya dah tak payah tengok skrin lah sebab kita nak tutup dah. Okey, alhamdulillah. Okey, di atas perkongsian ketiga-tiga panel kita pada hari ini, kami daripada Jabatan Kejuruteraan Elektrik mengharapkan sedikit sebanyak hasil daripada Industrial Talk ni menyuntik semangat semua para pelajar ni untuk meneruskan pengajian. Kalau ada yang separuh jalan baru niat dia nak berhenti ke apa ke, rasa tak nak cemerlang ke apa ke, tutup niat yang tak baik tu. Okay, kita mulakan reset balik otak kita, ke mana arah tuju kita. Okay, kami berharapkan Industrial Talk ni membuka mata anda, menyuntik semangat anda untuk lebih berjaya di dalam bidang kejuruteraan elektrik. Okay, kejuruteraan elektrik dan elektronik. Okay, sebenarnya dunia kejuruteraan elektrik tu sangatlah besar. Awak pergilah ke dunia mana pun, electrical engineering adalah satu bidang yang memang dia dah ada dia punya level. Okay, orang lain tak boleh nak atasi pun. Berapa ramai orang yang takut elektrik? Kan, ramai kan? Tapi awak ambil elektrik. Orang takut elektrik tapi awak ambil elektrik. Okey, saya kata dah, buat wiring, adakah orang yang boleh ambil pemandu teksi je buat wiring? Dia tak tahu apa-apa, awak berani tak awak nak buat rumah awak dengan orang yang tak tahu wiring, tolong buat rumah saya? Berani tak? Tak kan? Sebab itulah saya kata kejuruteraan elektrik ni ada satu level yang orang akan hargai dia sampai bila-bila. Okay, so nasihat kami warga pensyarah-pensyarah, teruskan pengajian awak dengan yang terbaik yang awak boleh. Okay, terima kasih kepada panel. Okay, panel kita di atas perkongsian yang sangat bermanfaat kepada semua, kepada saya, kepada lecturer juga, kepada semua. Okay, terima kasih dan terima kasih juga kepada semua para pelajar pada pagi ini. Awak stay dengan saya, stay dengan kami sampai akhir program kita. Okay, tepuk tangan yang paling gemuruh. Okay, untuk itu saya akhiri Industrial Talk ini dengan ucapan sekian, terima kasih, dan kita akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul As.